Jujur bagi tahu, walaupun saya dah masuk beberapa program pertandingan, tetapi yang kali ini memang saya gemetar. Saya dekat atas stage tadi pun saya shaking. Astagfirullahaladzim, cakap ya Allah kenapa shaking? Sebab apa? Yang kali ini kita bertanding dengan legendary. Kalau yang sebaya kita ke adik-adik kita macam okey lagi. Dengan legendary. Nervous. So, cakap apa bawa lagu tu kan? Ada tu objek tadi saya cakap ni macam professional kat atas pentas. Kak punya komen benda tu kan. Kita we know you Kak. Siapa yang komen macam tu? Azmi. Datuk Yusri. Cakap macam tu. Kita ada rasa kawan sebenarnya telinga kita ada. Jadi kita kita gelak. Macam professional. Kita ambil hati je kot. Satu benda yang boleh menyatukan semua kaum. Sebentar macam tu. Bukan nyanyian bukan pelakon, bukan pelakon. Tapi kau boleh tahan. Steady je. Kebanyakannya macam tu. Sama dengan Azlan yang dikenali, dia akan serius dalam seminit ke 2 minit je. Selepas tu dia dah kembali ke asal. Semangat kenegaraan kuat. Saya tak boleh serius lah. Kalau serius saya rasa macam tak tahu lah. So lagu orang-orang yang membawa nama lagu tu bila ditutup awal. Bendera Malaysia. Kenapa lagu tu? Sebab bila? Ahli-ahli sukan yang boleh menyatukan. Dipilih oleh dia terpilih. Random lah. Random. Dia masak bagi wishlist kan? Wishlist kita ada bagi, tapi itu pilihan mereka-mereka lah. Mana memang agak pernah nyanyi lagu tu? Tak pernah. Sebab masa dia tulis tu, kita buat banyak kerja. Nak cepat lagu tu cepat lagu. Tak tulis je. Yang ni boleh tak boleh. Yang ni boleh letak je. Sekali dia terima. Pencapaian dia di France. So seminggu kan nak berlatih. Masa macam mana? Tak cukup. Orang Korea sebulan. Dia penyanyi popular. So saya rasa itu antara benda-benda yang tidurnya, boleh membanggakan negara. Okey, ini serius. Membawa nama Malaysia. Tidur tak cukup, makan memang huru-hara lah. Makan huru-hara. Saya dengan rutin saya dengan anak. Balik rumah habis training, masak. Dia pergi pasar dulu, lepas tu balik masak tidur 3 pagi. 3 pagi, the next day bangun, settle ke anak dulu, dah. Pukul berapa kita kena pergi praktis? 9 pagi. 9 pagi saya dah pergi praktis. Dan inilah hasil suaranya. Ya. Pentas minggu petang. Kau boleh hafal lagu memang biasa kan lagu ni kan? Tak biasa. Tapi masa di pagi tu macam mudah masuk agaknya jiwa kita ke jiwa orang lama kan. Macam saya cakap lah, saya minggu ni so dia senang absorb. brain dengan diri dia juga. Habis bila sebentar tu akak terfikir apa? Saya biasa Satu je. Saya tak kira mungkin ada 4 Cepat habis. So tengok sisi lain. Cepat habis, jangan kau batuk atas pentas ni sudah. Takut terbatuk itu je. Ataupun takut tersedak air liur. Itu yang paling takut. Atas Atas pentas itu je yang takut. Lupa lirik pun takut juga. Semua takut lah. Macam mana? Baju ni baju. Wardrobe. Orang champion lah, orang tahu lah. Tapi nyanyian tu ada saya. Dia tak perfect. Wardrobe Bukan macam tu. Cantik. Wardrobe. Lagu tu sampai macam sampai Bagi kan nak cakap pada fan akak. Okey, dulu fan orang nangis. lagu. Sekarang fan orang nyanyi. Elemen yang rasa kuat untuk awal proses. Kepada fan Amazers dan juga fan-fan yang lain juga, terima kasih kerana menyokong kami dalam Kilauan Amal Selebriti. Baby, because again lah kita tahu satu nak cantik. ayah dia. So rasa macam Jangan lupa undi kami tau. Okey, sebab yang kami masuk ni adalah untuk CSR. So undian anda sangat berharga untuk selebriti yang ingin kami bantu. Okey.